Jangan kau kata tak ada orang. Kau tunggu malam nanti kau tengok macam mana punya penuh. Dia ni bukan viral kosong tau, tapi dia viral ada kualiti. Susah nak jumpa tau orang meniaga kunafa je tapi beratur orang. Ni saya tunjukkanlah beberapa jenis kunafa yang dia buat. Semua kunafa dia cheese penuh. Itu yang bila kau tarik tu bukan main panjang lagi. Dia ada buat 6 jenis pilihan. Harga pun berbeza-beza. Ada tak yang pernah beli kunafa dia? Cuba bagi feedback sikit. Dia bagi tahu semalam dia start meniaga tahun 2021 tau, sampailah sekarang. Maksudnya dah 4 tahun dah dia kekal dalam pasaran. Kalau ada yang kata meniaga kunafa ni dah tak relevan, sebenarnya salah. Dia ni meniaga elok je ramai. Ada yang sanggup beratur dekat setengah jam sebab dia pandai variasikan kunafa-kunafa tu. Saya pun percaya majoriti orang yang beli tu orang suka sebab dia masak kunafa tu panas-panas. Kalau dulu kita tengok orang buat kunafa dia guna cheese dekat dalam, lepas tu dia curah air gula je kan. Itu yang original lah. Tapi sekarang orang dah mula bosan, orang nak cari yang kelainan. King Kunafa ni elok, dia buat kelainan. Selain daripada kunafa kan, baklava pun dia banyak jual. Tapi dia tak jual satu-satu tau, dia jual satu set tu ada 16 biji. Bulan puasa ni dia berniaga 2 tempat tau, dekat Kelebang. Satu dekat belah depan, satu dekat belah belakang. Yang dekat depan tu tak jauh daripada pentas. Yang dekat belakang tapak lama dia berniaga tu. Petang nanti ataupun malam nanti pergilah. Okay, bye.